Dari 60 ke 80 ribu ringgit, kita dah boleh dapat sebuah EV. Dan ini adalah EMAS 5. Tengok kat sini, jom. Untuk Proton EMAS 5, kita boleh nampak dia punya fasad pada bahagian depan ada perbezaan dengan Proton-Proton lain, but still kita boleh ada logo hitam untuk Proton pada bahagian depan. Kalau dah hitam macam ni adalah EMAS lah. And then bila kita zoom out, kita tengok pada kiri dan kanan kita ada mata lampu DRL pada bahagian dalam, and then satu light pada bahagian tengah. And dia punya casing pun comel bulat macam tu, ikut dia punya dimensi, ikut dia punya language of this whole car. And kita punya hood pada bahagian atas untuk front dia tak ada engine. And kita punya air scoop untuk anything else macam coolant and everything go through here. Kita tengok pada bahagian sisi kita, and something yang very different and noticeable adalah pada bahagian rim dia. Kita tengok sport rim dia, rekaan sport rim dia jenis inverted. Maksudnya instead of kita nampak pada bahagian batang kanan kiri kanan ni, dia inverted pada bahagian luar pula. Dia ada macam rekaan dia lah. Dia pasang pada rim 16 inci. Dia tak besar, but still kereta ni pun bukanlah kereta yang sangat besar. Dia adalah jenis compact yang sangat baik lah. Saya suka sebab harga dia tak cukup mahal, 60 ke 80 ribu. Banyak kali saya ulang ya. And then kita pusing pada bahagian sisi. And satu yang paling kita rasa macam special for this price car adalah dia punya tailgate. Untuk dia punya competition, untuk segmen dia biasanya manual lah. Even kereta harga 200,000 pun kita nampak ada yang kena buka manual untuk dia punya tailgate. EMAS 5 one click je. Motorized, and ruang dalaman yang besar. Kita boleh expect hatchback punya size trunk lah pada bahagian belakang. Nice. Kita ada perkataan Proton pada bahagian belakang, center, dan juga EMAS 5. Dan language of dia punya headlamp pada bahagian depan pergi juga pada bahagian belakang, memberi satu sentuhan yang menarik dan kemas. Dan ya, cantik overall. And then kita masuk dalam pula. Jom. So kita duduk dekat satu straight line ni, kita nak test pemanduan untuk EMAS 5. And kita boleh go lah in 3, 2, 1, go. So dia punya claim adalah 0 to 50 in 3.9 second. And ya, sekarang pun dah nak masuk 100 lah pun, which is so good. And dia ada noticeable braking distance yang agak baik lah. Dia memang cukup kuat. And bila kita brake tu, it's like memang betul-betul ada force lah, like a small G-force yang kita boleh rasa lah, which is good for a car like this. And benda yang kita boleh mention lagi for EMAS 5, kita rasa petit lah dekat dalam these things. And bila kita tengok speed tadi, kita dapat rasa speed macam tu dengan price range dia 60 to 80, memang agak macam wow lah kat situ lah. So yeah, so kita try buat ni pula, buat slalom test. And then EMAS 5 ada radius yang agak rendah untuk dia punya kelas. Dia ada turning radius kurang daripada 5 meter, which is satu benda yang sangat baik lah untuk kalau kita nak pemanduan urban, kita boleh buat turning yang lagi kecil. Itu yang kita nak pun bila kita bawa kereta dekat dalam kawasan bandar kan, nak parking, nak parallel park and everything, tak kira lah apa saja. And EMAS 5 dia ada capability untuk benda-benda macam ni lah. Tengok dia punya kon tu pendek je. Pasti kita boleh buat pusingan 8. Kemas lah. Kat kawasan test track ni, dia ada yang bank tu. Dekat dalam bank tu kita ada satu turning yang kita tengah buat sekarang. Kita boleh test juga lah dia punya handling of this particular EMAS 5. And by far yalah, dengan reputasi daripada Proton, handling dia agak kemas lah. Saya sendiri pun sampai pun macam kereta-kereta yang lagi mahal kadang-kadang saya sendiri pun tercompare dengan Proton itself. And kereta ni pun no exception lah. It's a great car lah. So ini adalah test yang kita bagi target gate. Saya try pandu dengan pusingan 40 ke 30 km per jam. And just try libas-libas lah. Macam saya cakap, Proton ada reputasi yang sangat baik, even dengan kereta yang lagi besar pun. So saya ada confident lah dengan kereta yang sekecil ini. Let's go.
even faster. Serius senang gila kereta ni. I like pelik rasa macam dengan NVH EMAS 5 dia tak bunyi kalau kat luar pun kita dengar bunyi kereta, bunyi aircon, bunyi tayar. And if you actually upgrade to a better silent tire, silap lagi tak dengar apa. Serius tak, NVH dia memang cukup rendah. Silap saya tak bawa saya punya sound meter dengan vibration meter because obviously memang best. So confident lah kereta ni. And to be honest, tertarik jugalah nak personally buy this car. And dengan booking yang nampak macam agak hebat juga booking kali ni. So sebab Proton punya test track dia ada dia punya macam simulator langgar-langgar. Dengar. Okay lah. Memang tak dibuat orang lah dengan harga macam ni EV. Serius. Bahagian interior first yang saya notice, kereta yang saya particularly review ni, interior dia colour putih. Colour putih dengan aircon yang agak kuat Benda yang kita perasan, walaupun ini adalah kita boleh kata relatively small, kita masih ada center console yang besar yang boleh kita rest kita punya arm. And then some compartments, dua water bottle compartments, and then tins yang kita boleh letak macam kunci and phones, also phone here. And pada bahagian tengah pula kita ada gear selector R&D, research and development, bukan reverse and drive, and parking pada bahagian kiri. So maknanya selector ni kita just klik je lah nanti. Masuk je nak apa. And bila kita zoom out sikit, kita boleh nampak sebuah screen infotainment yang agak besar Tangan saya ni besar ni, tapi saya tak sini jadi kecil. Nak menunjukkan besar ke tak kita punya infotainment pada bahagian tengah. And banyak adjustment yang kita boleh buat. Kita boleh tekan home, kita ada link pada kita punya phone, kita ada radio, of course kita ada CarPlay, pilihan untuk aircon, and then macam-macam juga yang kita boleh tengok. Contoh yang terbaik adalah location. Contoh yang kita tak location kan, kita tekan return, kita boleh tengok. Yang special untuk Proton EMAS adalah kita boleh tengok kat mana charger yang paling dekat dengan kita, yang paling dekat dengan kita. And kalau kita dah charge, nanti kita tengok pula. Ataupun kita nak start jalan, kita tekan ni. Pada bahagian kanan dia, kita boleh tengok sejauh mana kita boleh bergerak dengan pengecasan yang kita buat, which is tunjuk 1 map terus besar. Kita terus confident lah nak pergi mana, jauh mana and everything. Okay, tekan return. Kita boleh buat call, kita boleh dengar muzik lagi sekali. And special yang macam saya cakap, satu lagi pasal EMAS adalah kita boleh bagi any order, boleh bercakap dalam bahasa Melayu, and dia akan reply pun dalam bahasa Melayu lah. Pernah tengok tak Irwan buat dari tu, buka tingkap, turun tingkap tu, which is a very nice touch lah. Overall dekat dalam ni, seat pun agak nice. And of course handling kita boleh test nanti. Sure, steering adjustment kita boleh adjust atas dan bawah. Okay, adjust dan bawah, dan saya prefer pada bahagian atas. And kita boleh tengok anything is minimalist dengan 2 tone steering wheel. Macam biasa, signal pada bahagian kiri lah untuk Proton. Kita nak ingatkan kembali yang this car EMAS 5 diletakkan pada harga 60 ke 80 ribu ringgit. Dan this is the highest spec one lah. And kita rasa kereta ni agak bagus daripada segi handling dia. Seriously, kita dah bawa EMAS 7, kita dah bawa multiple X series Proton, even S. So kita boleh rasa sturdiness of EMAS 5 ni bercampur dengan ease of driving. So siapa yang pernah bawa Proton, okay, bayangkan Proton and dia compact. Macam mana handling Proton tu, dia compact. So this is how it feels lah. Plus dia punya NVH memang tak ada bising macam mana yang kita boleh expect to any EV. Sebab yalah, this is an EV car, mudah untuk dipandu. Noise, vibration, harshness yang kita mention tadi pun, kita hanya dengar bunyi kompresor aircon, kita boleh dengar bunyi aircon, lepas tu kita boleh dengar bunyi tayar, lepas tu macam kat sini sikit, that's it. Tak ada bunyi
yang pelik-pelik lah. Kan kita ada sebut pasal harga, and then kita tengok kiraan untuk EV punya long term maintenance, which is daripada report kita boleh buat trajectory almost more than 50% cheaper daripada internal combustion engine punya counterpart yang sama segmen lah. So to those yang nak tukar EV, nak berubah kepada EMAS 5, ini adalah satu pilihan yang agak baik lah. To be honest, saya sendiri pun kalau kata for the first ever EV yang kita nak try, this can be done lah, seriously, for a test one. Maybe lepas tu kita boleh upgrade to EMAS 7 or something. Nak cakap ini starter car pun tak boleh juga, sebab quite perfect dah. Ada banyak dah features yang dia bagi for these things. Kalau tengok kan, dia boleh ada live update for kita punya mapping. Kita boleh tengok, kalau kata kita klik dekat tengah tu, boleh dapat tahu berapa jauh kita boleh pergi. Live chargers, public charger, ada lebih 3,500 public charger untuk EMAS, which is so nice lah. So ini adalah Proton EMAS 5. Comel kan? Apa kau rasa pasal kereta ni?